Ustaz, apa hukum memindahkan kubur atau memindahkan seluruh tanah perkuburan, yakni menggali semula kubur-kubur, memindahkan ke tempat lain dengan alasan pembangunan seperti membina jalan raya, membina laluan tren dan seumpamanya? Baik, soalan yang bagus, soalan yang menarik, sesuailah dengan konteks zaman kita pada hari ini dengan adanya pembangunan pesat di sekeliling, nikmat yang harus kita syukuri. Tinggal lagi dalam soal nak memindahkan kubur, para ulama memberikan perincian, membezakan antara kubur yang kita kata masih baru dengan erti kata menurut sangkaan kuat kita atau menurut keyakinan kita, jenazah itu masih elok atau masih ada dalam kubur itu, berbeza dengan perkuburan lama yang mana sangkaan kuat kita sudah tidak ada tinggal apa-apa dan semuanya sudah bertukar menjadi tanah. Dalam keadaan yang pertama, kalau kuburnya masih baru secara relatifnya, maka haram digali semula. Dalam istilah syariatnya disebut sebagai nabsh, maksudnya satu kubur itu digali semula untuk dikeluarkan dan sebagainya. Secara dasarnya hukumnya haram. Kenapa? Kerana si mati itu tetap ada kehormatan. Bukan kerana dia dah mati maka boleh diperlakukan dengan apa cara sekalipun. Tidak. Ternyata bahawa syariat Islam menjaga kehormatan individu Muslim itu tak kira sewaktu hidup ataupun sewaktu mati. Seperti mana antaranya yang kita tahu, Muslim ditegah daripada melangkah atas kubur atau memijak kubur atau duduk di atas kubur. Itu semua ditegah atas dasar menjaga kehormatan si Muslim, si mati itu. Maka demikian juga dengan kalau digali semula atau dikeluarkan kubur itu. Kecuali jika ada sebab-sebab yang syar'i, yakni ada keperluan yang mendesak, seperti kubur itu, si mati itu ditanam tidak menghadap kiblat, maka digali semula untuk diperbetulkan kedudukan dia. Atau si mati itu ditanam di atas tanah yang dirampas tanpa hak, maka digali semula untuk dia dipindahkan di perkuburan di tempat yang sepatutnya. Maka dalam keadaan ada sebab syar'i dibolehkan. Jika tidak, maka hukumnya haram. Sekiranya kubur itu kubur yang lama, yakni secara sangkaan yang kuat si mati itu atau kubur itu sudah tidak lagi ada apa-apa yang baki, sebaliknya sudah bertukar menjadi tanah, maka dalam keadaan kedua ini jumhur ulama mengatakan bahawa dibolehkan untuk mengambil manfaat daripada tanah perkuburan itu, yakni boleh digunakan tanah perkuburan lama itu untuk tujuan yang lain seperti bercucuk tanam, mengadakan pembangunan dan segala apa manfaat yang lain menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan sedemikian.